Matematik tahun 3 muka surat 14. Soalan 3. Amir menyusun kad-kad nombor di atas mengikut tertib menurun. Apakah nombor yang ketiga? Okey, jom kita susun dulu. Yang ni 1, yang ni 2, yang ni 3, yang ni 4. Jadi, nombor yang ketiga adalah 3910. Jadi, kita tulis jawapannya dekat sini. Soalan keempat, berikut ialah perbualan antara Faiz dengan Zita. Faiz, nombor rumah saya 2059. Zita, rumah saya pula bernombor 2063. Rumah Hana berada di antara rumah Faiz dengan rumah Zita. Pola nombor rumah mereka ialah menaik 2-2. Apakah nombor rumah Hana? Jadi ianya naik 2-2 tambah 2 sebab ianya naik 2-2. Jadi rumah Faiz ni 2059 tambah 2. Kita akan dapat 2061. Kalau kita tambah 2 sekali lagi, kita akan dapat rumah Zita 2063. Jadi jawapannya rumah Hana adalah 2061. Soalan kelima, Amelia dan Tida masing-masing membina satu nombor 4 digit daripada 0, 3, 8 dan 9. Nombor mereka mempunyai nilai tempat ratus yang sama. Apakah nombor-nombor itu? Jadi jawapannya adalah Amelia 3890, Tida 9830. Jadi nilai tempat ratus yang sama adalah yang 8 ni. Okey, yang ini yang nilainya ratus. Jadi ini adalah jawapannya.